Kalau mereka kata janji kita nak bagi RM500 kepada setiap keluarga, seisi keluarga yang pendapatan 3,000 ke bawah, tidak kira kaum. Mereka kata tak mungkin Kerajaan Barisan Nasional mampu melaksanakan janji ini. Dan bajet 2012 kita telah buktikan. Kami anak Malaysia, kami berdiri megah, sama kita teguh maju ke hadapan neraka. Kami bangga. Ku teguh berdiri, tiada lagi ragu atau gentar. Ku terus berani melangkah maju, terus ke hadapan. Satu impian nyawaku pertaruhkan. Genggaman tanam. Bajet untuk rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, negara lain peruntukan pembangunan dikurangkan. Tapi di Malaysia, bantuan untuk rakyat kita terus bertambah. Inilah Kerajaan Barisan Nasional. Bagi 5 tahun lagi, kita akan perhebatkan lagi usaha kita membela rakyat Malaysia. Dan impian kita tidak lain dan tidak bukan impian teragung kita. Kita Waima pun kita mesti dimartabatkan sebagai negara maju. Jadi dulu Kampung Kongo serba kekurangan, tapi kini nama dah bertukar Bandar Tun Razak. Jadi semua dah dibangunkan. Cuma politiknya tak kena pada tempatnya. Dengan ini mudah-mudahan kerajaan kita akan jadi kerajaan yang kuat. Kerajaan Barisan Nasional mesti jadi kerajaan yang kuat. Kalau kita nak mencapai wawasan 2020 jadi negara maju, politik kita mesti kuat. Kalau politik kita lemah, orang akan tekan kita. Orang akan pelekehkan kita. Orang akan mainkan kita. Tapi bila kita kuat dengan majoriti yang besar, orang akan hormat dan orang yang segan dengan kita. Dan dengan ini lebih mudah untuk kita mencapai matlamat yang diidamkan, yang diimpikan oleh kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan beri peluang 5 tahun lagi. InsyaAllah 5 tahun jauh lebih hebat daripada 3 tahun sebelum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.